Jom hari ini kami tengok soalan ini. Soalan ini dari Terengganu 2024, kertas 1 soalan 10B. So soalan ini saya sudah ubah sesuai sikit lah. So tajuk soalan ini adalah pilih atau dan gabungan. Okay, so dia beritahu kami semua huruf daripada Maryam disusun dalam satu baris. So dia minta kami cari bilangan perkataan berlainan yang boleh dibentuk. Okey, so sebelum tu kami kira ada berapa objek dahulu. So jumlah dia ada 6 objek. Okey. Sekarang satu, tiada sebarang syarat. Tiada sebarang syarat. Okey. So jumlah ada 6 objek termasuk 6 faktorial. Tapi dalam 6 objek tu dia ada benda yang sama kan? Dia ada objek yang sama kan? Iaitu ada 2n, ada 2a juga. So bermaksud kami bahagi 2 faktorial darab dengan 2 faktorial lagi. So sini apa jawapan kami yang tepat? 180. Okey, untuk soalan 2 pula. Okey, dia cakap semua huruf vokal mesti diletakkan bersama. Apa maksud huruf vokal? Huruf vokal tu bermaksud A, E, I, O, U kan? So yang di sini ada A, I, A. Okey, sini dia mesti diletakkan bersama. So tiga-tiga vokal ni kami anggap dia sebagai satu objek. So sekarang jumlah ada berapa objek? Ada 4 kan? Sebab M, R, N dengan ini satu objek. So jumlah sekarang ada 4 objek. So sekarang kami susun 4 objek. Okay. Tapi dalam 4 objek tu, ini satu objek kan? Objek ini mereka pun boleh susun antara satu sama lain. So sini kami boleh dapat 3 faktorial sini. Okey, tapi kami mau bahagi dengan objek yang identical. Okey, dalam 4 objek ini ada apa objek yang berulangan, iaitu n kan? Betul. So kami bahagi 2 faktorial. Sama juga dalam 3 objek ini ada juga objek yang berulangan, iaitu a di sini. So bermaksud kami perlu bahagi lagi 2 faktorial di sini. So sini kami akan dapat 36.